Hai semua, selamat datang. Okey, hari ni kita akan selami satu topik yang sangat asas tapi sangat penting dalam dunia jahitan. Kita akan bercakap tentang pola pakaian, blueprint atau pelan induk untuk setiap rekaan yang anda impikan. Pernah tak anda pegang sehelai kain dan terfikir, macam mana benda rata ni boleh jadi baju yang terletak elok je kat badan? Inilah persoalan utamanya kan? Jawapannya, semuanya terletak pada kemahiran membuat pola. Inilah majisnya, kita ubah line-line dimensi jadi sesuatu yang 3D yang boleh kita pakai dan nampak cantik. Okey, jom kita mulakan. Kalau nak bina rumah, kita perlukan tapak yang kuat kan? Sama juga macam buat baju. Setiap rekaan yang hebat perlukan asas yang kukuh. Dan dalam dunia fashion dan jahitan, asas tu kita panggil pola blok. Jadi, apa sebenarnya pola blok asas ni? Senang cerita, anggap ia macam blueprint seorang arkitek untuk badan kita. Ia adalah lakaran asas bahagian atas badan atau torso yang betul-betul ikut ukuran badan kita ataupun size standard. Dari sinilah semua rekaan lain akan bercambar. Majisnya bermula dari sini. Kenapa pola blok ni satu game changer? Ada dua sebab utama. Satu, ia sangat-sangat versatil. Bayangkan dengan hanya satu pola blok asas, anda boleh cipta macam-macam blaus, gaun, jaket, you name it. Dan yang kedua, ia menjimatkan masa. Banyak sangat. Tak payah dah nak ukur dan lukis dari kosong setiap kali ada idea baru. Memang mempercepatkan proses gila-gila. Okey, yang ni satu perkara teknikal, tapi sangat-sangat penting untuk anda ingat. Pola blok asas ni, ia adalah ukuran badan sebenar. Maksudnya, ia tiada basi jahitan. Basi jahitan atau seam allowance tu kita akan tambah kemudian masa nak buat pola akhir sebelum potong kain. Kenapa? Sebab kita nak pastikan ukuran asas tu betul-betul tepat. Baiklah, kita dah faham konsep asasnya. Sekarang, jom kita jadi lebih praktikal. Apa alatan yang kita wajib ada untuk mula buat pola sendiri? Jom kita tengok toolkit seorang pereka pola. Okey, jom kita tengok satu-satu. Mula-mula, untuk mengukur dah tentu kita perlukan pita ukur. Lepas tu, untuk mendraft, kita perlukan beberapa jenis pembaris. Pembaris lurus, sesiku L dan yang paling best, pembaris melengkung atau French curve. Yang ni lah rahsia nak dapatkan bentuk lubang lengan dan leher yang kemas. Kemudian, untuk menanda, kita ada roda surih dan kertas karbon. Dan akhir sekali, memotong. Yang ni peraturan paling penting. Wajib asingkan gunting kertas dengan gunting fabrik. Tolonglah jangan guna gunting fabrik untuk potong kertas. Nanti tumpul. Dalam membuat pola ni, sebenarnya ada dua kaedah utama. Boleh kata macam dua sekolah pemikiran lah. Dua-dua boleh hasilkan pola yang hebat, cuma cara kerjanya sangat berbeza. Okey, kita tengok perbezaannya. Di satu sisi, kita ada mendraft manual. Yang ni macam kerja seorang jurutera atau arkitek. Sangat teknikal, guna ukuran, formula matematik, lukis garisan tepat atas kertas. Semuanya 2D. Di sisi lain pula, kita ada teknik drip atau draping. Yang ni pula macam kerja seorang pengukir. Kita tak guna kertas dulu, kita terus main dengan kain atas patung. Kita bentur, kita pin, kita tengok macam mana kain tu beralun, dapatkan bentuk 3D yang kita nak, baru kita pindahkan ke atas kertas. Satu teknikal, satu lagi lebih artistik. Sekarang, jom kita bedah siasat pola asas ni. Kita nak tengok apa sebenarnya komponen-komponen penting dalam sekeping pola tu. Apa garisan-garisan dan bentuk-bentuk yang buatkan ia berfungsi dengan begitu baik untuk membentuk pakaian ikut badan kita. Setiap pola ada rangka dia. Dan rangkanya dibina atas 4 garisan asas ni. Mula-mula, kita ada garisan bahu untuk tentukan lebar bahu. Lepas tu, garisan dada, ukur lilit paling besar dekat dada. Kemudian, kita ada garisan bidang. Yang ni penting supaya lengan kita selesa bergerak. Dan akhir sekali, garisan pinggang, bahagian paling kecil pada badan kita. 4 garisan ni macam landmark utama pada pola kita. Okey, sekarang kita masuk bab lisu atau darts. Ini komponen yang sangat bijak. Badan kita kan tak rata, ada lengkung sini sana, betul tak? Jadi, lisu inilah hero yang selesaikan masalah tu. Ia sebenarnya cuma jahitan berbentuk 3 segi yang kita gunakan untuk buang kain yang berlebihan supaya pakaian tu boleh peluk badan kita dengan elok dan bagi bentuk yang cantik. Lisu ni ada macam-macam jenis, bergantung pada mana kita letak. Contohnya, ada lisu bahu untuk bagi bahu tu terletak kemas. Ada lisu sisi, selalunya dekat bahagian dada untuk bagi ruang. Dan semestinya lisu pinggang yang menegak tu untuk cipta ilusi hourglass.
Kedudukan lisu inilah yang jadi penentu sama ada baju tu bolehlah muat atau wow, padan sempurna. Baiklah, bahagian terakhir kita. Bila anda beli pola, anda akan nampak banyak simbol-simbol pelik atas kertas tu kan? Jangan risau, itu bukan tulisan purba. Itu sebenarnya adalah bahasa rahsia dalam dunia jahitan. Ia adalah cara mereka berkomunikasi dengan kita, si tukang jahit. Jom kita dekod beberapa simbol yang paling biasa. Simbol anak panah dua hala tu, itu arah ira kain. Super penting. Kalau salah letak, kain boleh jadi herut benyot. Lepas tu, tanda macam T atau 3 segi kecil kat tepi tu, itu namanya notch atau tanda imbangan. Ia macam checkpoint untuk pastikan kepingan kain kita bertemu kat tempat yang betul. Selain tu, ada simbol untuk lubang butang dan garisan putus-putus tu selalunya garisan jahitan kita. Jadi ingatlah, bila anda tengok pola, jangan anggap ia sekeping kertas lukisan semata-mata. Ia sebenarnya adalah satu set arahan yang sangat terperinci. Setiap garisan, setiap tanda, setiap simbol, semuanya adalah arahan senyap daripada mereka kepada anda untuk pastikan hasil akhir nanti sama sebiji macam apa yang dibayangkan. So, sekarang anda dah faham semua asasnya. Dari apa itu pola blok, alatan yang diperlukan, sampailah ke bahasa simbol. Anda sekarang dah ada kunci untuk buka pintu ke dunia rekaan tanpa had. Anda bukan lagi sekadar pemakai, anda dah boleh jadi pencipta. Jadi soalan saya untuk anda, rekaan apa yang akan anda cipta dulu?